bidang ni, contoh dia buat gig ekonomi, dia buat Grab. Ni dia kata, okey, saya buat Grab sebulan saya boleh dapat lebih pada 4,000. Okay, tak perlu pun pergi kerja yang 4,000, tapi graduan kita kena ingatlah, kalau kita buat Grab ataupun e-hailing macam ni, dia bukan untuk jangka masa panjang. Jadi dia untuk jangka masa pendek. Dan ada juga graduan kita yang dia tak bekerja dalam bidang. Contohnya kita pernah ada graduan dia buat investment. Dia buat investment dengan company Hong Kong sebulan. Dia degree apa tu? Dia degree saya rasa engineering kalau tak salah. Kan engineering atau computing saya tak ingat. Tapi dia buat investment, bekerja dengan company di Hong Kong dan gaji dia 30,000 pun sebulan. Jadi tapi pada kita betul. Mungkin kita kata bukan bekerja dalam bidang, tapi sedikit sebanyak dia akan apply apa yang dia pernah belajar kat dia di universiti. Okay. Baik, kita nama